Adli. Ha? Banyak duit? Kasihlah sikit. Kita kan kawan. Mana boleh? Duit aku kot. Apa kau cakap? Kau memang nak kena. Aduh. Bagi balik duit aku. Syekh. Pada muka. Kalau lah mak ada kat sini. Itu bukan Adli ke? Kacau sikit lah aku dah bosan ni. Weh Adli, kau buat apa kat sini? Rumah kau kat kawasan ni ke? Diam je, boraklah sikit. Tak nak bercakap tak apa. Tapi terima kasih lain untuk duit hari tu. Adli, kenapa kau pergi hospital Jangan kacau aku lah. Aku nak jumpa mak aku. Lah, mak Adli sakit. Adli, tunggu kejap. Ya, nak apa Badrul? Adli, aku nak minta maaf selama ni bully kau. Tak apa Badrul, aku maafkan kau. Adli, kau okey tak? Aku rindu mak aku. Janganlah bersedih. Mak kau akan sihat. Nah, nasi goreng. Oh, terima kasih. Aku balik dulu. Baiklah, jumpa lagi. Aduh, apa yang bising pagi-pagi ni? Mak, ya, ada apa ni pagi-pagi? Bersiap, okey. Apa yang banyak selipar kat depan masjid ni? Adli. Adli, walaupun kau dah tak ada, kau kasih banyak kesan positif dekat aku. Mulai hari ni, aku berjanji aku akan berubah untuk kau.